Tuan-tuan, sekarang ni ramai berniaga online. Ada juga mereka yang menjadi TikToker sepenuh masa ataupun online streamer sepenuh masa. Dan ada yang kami tengok mereka memasukkan wang itu terus ke dalam akaun individunya. Tetapi harus diingat, sekiranya anda masukkan ke dalam akaun syarikat anda, ianya lebih memudahkan urusan pencukaian anda dan memudahkan anda untuk mendapatkan sebarang dana yang ada sekarang, tuan-tuan. Rugi anda sekiranya anda dapat duit daripada TikTok, mungkin anda buat live dan anda terus masukkan ke dalam akaun Ali individu, dan mungkin adalah lebih baik saya ingatkan anda untuk set syarikat Ali Enterprise akaun semasa wang yang masuk ke dalam akaun Ali individu itu terus dimasuk ke dalam Ali Enterprise, tuan-tuan, dan ianya akan membolehkan anda bergelar usahawan sebagai seorang yang memberi produk perkhidmatan ataupun pemasaran. Dan saya nak bagi tahu anda, dengan adanya akaun syarikat, ianya membolehkan anda untuk mendapatkan dana dengan kadar faedah 2 hingga 4% setahun. Jangan takut, tuan-tuan, jangan takut dengan cukai, tuan-tuan. Anda masuk ke akaun individu, anda masuk ke akaun syarikat anda, tetap anda akan kena cukai. Tapi apa yang lebih baik, sekiranya anda masukkan ke dalam akaun syarikat anda, macam-macam cara untuk anda dapatkan pelepasan. Dan tuan-tuan, kadar faedah, kadar pencukaiannya juga mungkin lebih rendah, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu anda yang ramai orang buat kesilapan memasukkan pendapatannya ke dalam akaun individu. Sebagai seorang peniaga, haruslah anda ada akaun syarikat anda, dan bezanya hanya akaun individu dan syarikat saja. Sekiranya anda masukkan ke dalam akaun syarikat anda, anda boleh untuk mendapatkan dana dengan kadar faedah sehingga ke ratusan ribu hingga ke jutaan ringgit sekiranya jumlah transaksi anda besar. Apapun, seperti biasa dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.